Sebenarnya komponen-komponen yang utama yang mendirikan harga ni, yang paling besar komponennya sudah tentunya harga minyak mentah. Okay. Tetapi yang kita mungkin salah anggapan, minyak tu perlu diproses dan dihantar. Jadi ada kos logistik. Penghantaran bukan hanya daripada sumber dan pengeluarannya, maksudnya perkapalan, tapi setelah diproses pun ada penghantaran, terminaling, ada juga kos insurance. Dan untuk mengolah minyak mentah tadi, saya dah ada sebut tadi awal tadi, ada yang mungkin lebih mudah, ada mungkin yang lebih susah diproses, lagi-lagi yang heavy dan sour. Kos pengedaran, kos insurans, semua ini menjadi faktor. Dan akhirnya masa tiba di stesen minyak juga ada keperluan untuk seperti anda di automatic pricing mechanism, mekanisme harga automatik bawah kerajaan Malaysia, mengambil kira juga pulangan kepada pengedar dan tuan punya stesen. Semua komponen ini nampaknya kita harus terima secara hakikatnya ianya memang ada pengaruh pasaran.